Pipe ni 15 meter panjang, harga tak sampai RM30. Kita nak tengok berapa panjang pipe ni boleh pi. Saya buka pipe dia siap-siap. Now saya tarik. Yang saya ambil ni 15 meter. Bolehkah saya basuh kereta saya kat sini? Okay, so yang ni adalah jarak dia. Jarak untuk 15 meter. Oh. Kuat guys. Boleh basuh jalan. Boleh dah basuh kereta. Pipe dekat sana, kereta kat sini, masih lagi boleh guna. So yang ni adalah panjang pipe 15 meter. Boleh guna untuk cuci kita punya ruang rumah kita, halaman rumah kita, garaj kereta ke, nak cuci kereta ke, nak siram pokok bunga ke. Saya boleh clean halaman rumah saya. Nak siram rumput pun boleh. Pressure dia bergantung kepada kekuatan air kat rumah kita. Tapi hampa nampak lah. Tengok dia pergi macam mana. Jauh tu. So senang kita nak cuci halaman rumah, nak siram pokok bunga, nak siram pokok-pokok ke, pokok durian ke. So kalau hampa rasa hampa perlukan satu pipe kat rumah, hampa boleh dapatkan pipe ni. Dapat sekali dengan dia punya kepala. Link ada saya sediakan, boleh tekan dan dapatkan sekarang.